Okay korang, hari ni aku nak buat korang pergi Water World dekat ICT. So macam kita kan selalu dah pergi Sunway Lagoon and then Bukit Merah. Ni kita nak pergi water park dekat dekat ICT pula. Jom. Basically macam ni lah water park dia. Dia buka pukul 11 tau. So kita datang ngam-ngam. Kan? Jom, nak beli tiket. So yang tu harga tiket dia Malaysia adult RM30. So sekarang kita nak masuk dalam water theme park ni itself. And now this is the water park dekat dalam ICT. Betul-betul tak ada orang, korang tengok. Kosong. Mungkin awal lagi kot. Lagipun hari ni weekday. Lepas tu sekarang kita orang nak mencari tempat untuk letak beg. So most probably akan cari tempat-tempat yang yang teduh lah at least lah. And then kat sini ada locker dia. Yang korang tengok ada locker. Untuk kecil RM10, besar RM20. Okey. Lepas tu ada macam ini tempat kanak-kanak. Ini menu dia. Ini menu dia yang untuk let's say kalau korang nak beli makanan dalam. And no cash, everything pakai apps. So kita jalan lagi tengok. Bagi aku not bad lah sebab someone yang sukakan ketenangan, aku tak suka ramai-ramai. So aku decide untuk datang waktu weekday. Weekday memang totally tak ada orang. Aku rasa dekat dalam water theme park ni aku saja. Aku dengan wife je ada. So korang tengok kat situ ada macam gazebo lah panggil. Lepas tu ada like wave, ada ombak-ombak tu. Yang ni yang AI yang tempat baru tu. Lepas tu ada hotel. Ini aku nak naik tapi aku tak berani lah, nantilah. Lepas tu ada kat sini ada macam lazy river kat sini. Masuk dia. Basically local ni dia tak boleh pakai e-wallet tau. Dia kena pakai cash. Meaning korang kena bawa duit kertas. Yang ni RM10. Ini macam ni size dia. Okay lah, lebih dari cukup. So aku punya D53. Macam nama durian. Okay, lepas tu aku dah letak barang-barang dekat dalam locker. Kena RM10 and kena pakai cash je. And now masa untuk mandi. Actually aku datang sini sebab nak shoot, nak teman wife aku, dia kena review phone Redmi Note 15 series. So nak bawa masuk air lah. So meaning kita mandi, dia kira macam mandi sambil kerja lah, shooting. Ready dah? Nak masuk situ. Dekat tengah tu ada laluan masuk. Tu boleh turun lazy river. Okay, kita nak menuju ke bawah. Yang ni entrance lazy river dia macam tu. Nampak? So entrance lazy river dia macam ni. Nasib baik cuaca okey kan hari ni. Masuk. Rasa dia air ni sejuk ni. Baru nak pasang air. Oi, sejuk. Air dia sejuk. Wow. Okey lah so far. Cuma kalau let's say kalau nak datang, jangan datang awal sangat lah. Sebab rumput, daun-daun masih ada, dia orang tak cuci lagi. And air tak berapa nak dalam sangat lah. Kita datang like lepas 2 jam lepas opening okey kot. Lepas tu kat sini pula bahagian yang budak-budak punya bahagian. So kita tengok lah, ada katak, ada macam-macam lah, ada macam-macam. Lepas tu kita ada like ada slide kan, ada slide. So okey lah, yang ni lebih santai lah, lebih colourful. Nice. Lebih santai lah sini. Aku suka sini sebab dia santai. Macam creepy siap katak ni. Lepas tu kat sini pun ada slide tau. Dia ada macam slide yang tu 1, 2. Lepas tu yang tinggi sikit ada 3 slide. Okay, yang ni pula macam dia punya pantai dia. Pantai lah. Hopefully dia orang letak pasir lah pun. Nampak real sikit. Tapi it's just a cement.
So macam tu lah. Tapi serius panas gila. Aduh. Sini. Oh, air panas. Panas air dia. Nice kan? Paling best, the whole thing is kita orang yang punya. Sebab tak ada orang kan. Apa ni? Ni apa benda? And right now, kita orang duduk dekat atas pelampung ni. Oh, tapi serius panas lah. Kena pakai sunblock. Oh, ni lah apa ni? Redmi Note 15 series. Okay, nampaknya kita ada kat tengah-tengah dah. Dah tak sampai kaki dah. So, bila kot masa untuk pulang. Dah. Okay geng, maka dah habis mandi. Korang dah habis mandi ya, dah puas dah. Sebab dia tak besar mana pun. And kita orang beli nasi ayam. So nasi ayam satu RM12. Okay lah, beli balik makan kat rumah lah. Sebab malas lah makan kat sini, panas. So macam biasa, overall aku bagi rating untuk waterpark dekat ICT ni 6/10. Walaupun banyak benda lagi yang perlu di-improvement, banyak benda lagi, banyak ride yang under maintenance. Tapi okey lah, boleh lah. Harga dia RM30 kan. So macam biasa, stay tuned for next vlog. So aku dah keluar. Waktu keluar tadi, diorang tunjuk balik gambar-gambar yang diorang snap lah. Snap sekali lah at one corner. Harga soft copy RM30 mat. Harga soft copy gambar sama harga dengan harga aku tiket masuk. Mungkin kena buat murah sikit kot.